Okey geng, diucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat dan follower Anwar Power Tool yang berada di Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Indonesia dan juga selatan Thailand Hari ini saya kedatangan sebuah lagi barang baru barang ni yang saya baru sampai yang saya beli sendiri kita nak tengok apakah barangnya pada kali ini kita membeli sebuah power tool lagi. Kita lihat sama-sama sahabat-sahabat Anwar Power Tool Okey, saya akan buka, kita akan lihat sama-sama. Okey sahabat, ini dia sahabat Anwar Power Tool Okey kan, kita lihat kita buka sama-sama apa yang kita akan dapat Okey, ini dia geng, sebuah cordless jigsaw daripada Damara Pertama kita akan dapatkan sebuah warranty card, diberi jaminan garanti selama setahun, 3 bulan atau lebih tepat 15 bulan daripada Damara. Yang kita perlu buat, kita scan saja Okey, kita dibekalkan dengan juga sarung tangan sarung tangan daripada Damara. Okey, kita dibekalkan juga sebuah bateri bateri 20 watt berkapasiti 4.0 dan juga dibekalkan juga bateri indicator Okey, 4.0 Okey, ini kita dibekalkan juga sebuah docking charger berkapasiti 2 watt daripada Okey geng, ini dia geng. Kita juga dibekalkan juga dengan 5 jenis mata mata jigsaw sebanyak 5 jenis Ini saya ketepikan dulu. Okey, satu lagi geng. Ini dia geng, buku manual buku panduan kita. Ini dia buku panduan kita Okey geng, ini dia geng, menu utama kita Ini dia cordless jigsaw daripada Damara 20 watt Okey, kita tepikan kotak ni sebab kita tak perlukan kotak ni, kita tepikan dulu. Okey, ini dia cordless jigsaw dan putaran ni adalah 29,000 RPM per minit berkapasiti untuk saiz blade mata potong ni adalah 65 mm dan juga dilengkapi juga ni 3 pengaturan 3 pengaturan untuk pemotongan Kebiasaannya kalau kita nak memotong Okey, secara cantik kita akan ambil yang kosong
Kalau kita nak lebih kerja lebih cepat tapi hasil dia tak berapa cantik lah, kita akan pakai yang nombor 3 sebab pitu penolong ni tujuan dia untuk menolak mata kita menolakkan mata dia ke depan itu tujuannya. Sebab ini adalah kira model yang terbaru daripada Dakmar, masih panas lagi sebab tu saya dapatkan dia. Sebab kalau di zaman dulu kita nak guna jigsaw, kita terpaksa menggunakan kuasa elektrik elektrik kadang tempat yang kita nak buat kerja tu kadang elektrik payah, nak tarik extension wire. Bila kita ada produk Color seperti ini mudah, sebab saya dapatkan produk ni harga di bawah RM200 sebab saya tak boleh letak harga dia secara tepat, sebab harga di Shopee lain, di Lazada lain, harga di beg kuning lain. Lepas tu saya letakkan harga di bawah RM200. Inilah barang yang kita dapat dalam package Dakmar Okey geng, untuk sahabat kita akan lihat power tool ini berhasil Okey geng, lagi satu adalah fungsi-fungsi terpenting untuk Color Sequasso Dakmar ni, dia menggunakan quick release untuk memasukkan mata pisau Okey, untuk memasukkan pisau kita hanya tarik spindle. Okey. Okey. Ini berbanding dengan yang ada kebanyakan ada yang masih menggunakan kunci seperti ini untuk mengetatkan. Kunci ni biasa kunci ni diberikan untuk mengejas kedudukan Kita nak mengejas kedudukan 90 darjah. Okey. Inilah. Okey kan, kita akan lihat jigsaw ini berhasil Okey kan, kita akan lihat kan. Ini berhasil. Saya akan test untuk pemotongan sebab saya dah siapkan. Okey, kita gunakan kosong Okey guys, sekali lagi. Okey, kita potong sekali lagi. Okey geng, kita lihat. Okey geng, kali ni saya akan test saya menukar mata. Kita akan buat bentuknya.
Okey sahabat, kali ni saya akan test untuk pemotongan 90 darjah Okey sahabat, kita boleh lihat ujiannya pemotongan 90 darjah Okey, untuk sahabat Anwar Power Tool Kali kita akan test satu lagi pengujiannya untuk memotong besi Okey geng, kita lihat. Okey geng, kita akan cuba memotong besi hollow satu kali satu Okey, itu dia sahabat-sahabat Anwar Power Tool, sedikit tadi pengujian yang saya buat dengan collar jigsaw daripada Dak Marah 20 watt. Kita akan lihat mananya mampu untuk bekerja kita akan lihat. Semoga perkongsian ini bermanfaat Kalau boleh tolong share dan kongsikan pada sahabat-sahabat semua untuk video-video akan datang Mana tahu kalau ada pihak-pihak yang nak bekerjasama dengan Anwar Power Tool, dia lalukan Okey, sekian, terima kasih kepada sahabat-sahabat Anwar Power Tool. Kita akan jumpa lagi di video akan datang